boleh dapat 12,000 tu je kerja you, tengok bola je. Siapa dekat sini suka bola? Kan tak lama lagi ada World Cup. So, KLS dulu masa zaman muda-muda suka juga tengok. Tapi sebab masa tu tak sama, jadi waktu dia mungkin pukul 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi. So, kita tidur lambat. So, esok tu kena pergi kerja pula. Aduh, penat. So, kadang-kadang kita pula terlambat pergi kerja, kena marah pula dengan bos. KLS nak share satu rahsia. Kalau you all ni dah financial freedom, benda-benda ni you dah tak payah dah nak kisah. You nak tengok bola sampai pagi tak tidur ke, suka hatilah. Sebab apa? Sebab dalam business room rental ni, you tak perlu nak manage business ni all the time. Kita ada sistem. So yang best pula, dia boleh financial freedom. Kenapa? Sebab you boleh tambah sendiri unit sehingga berapa income yang you nak. Kalau you masih lagi bekerja, itu je you punya limit gaji. Kalau tahun ni gaji you RM5,000, RM5,000 tu je yang you bergantung. Tapi dalam room rental tak. Kalau you rajin, you tambah setiap bulan satu unit, end of the year, mungkin dah boleh dapat 12,000 macam Ju tadi, kan? You nak tak? Kalau KLS cakap, you buat sekarang ni, okay, you datang kelas sekarang ni dan you terus boleh dapat income yang 5 figure. Boleh tengok bola sampai you rasa tu je kerja you, tengok bola je. Yang penting datang kelas, belajar dulu financial freedom with room rental. Apa-apa saja you nak buat lepas ni, nak tengok bola ke, nak main bola ke, apa-apalah you nak buat yang you suka tu, dah tak jadi masalah. Scan QR code, jumpa you all dalam kelas nanti. Kelas tak sampai pun RM50.